Okey, Assalamualaikum guys. Selamat malam Okey, hari ni kita nak review sikit dah hasil kerja kita. Okey. Akak ni dia hantar motor kat kita. Ni motor suami dia lah. Motor suami dia. Lepas tu dia roger kita, dia kata dia nak restore motor suami dia sebab motor dia agak usang. Jadi kita pun buat lah motor dia sebaik mungkin. Ini daripada rekomen kawan-kawan saya lah. Jadi benda-benda yang recommend ni, kawan-kawan saya recommend ni, saya tak akan mengecewakan mereka. Jadi inilah hasil dia, okey? Okey, kita nak cerita sikit. Motor ni, akak ni punya bajet, total cost motor ni 2,500. Cost dia semua termasuk upah pasang, upah buka, lepas tu siap cat body, cat repaint segala part, lepas tu termasuk part daripada depan sampai belakang. Ada baru, ada pakai balik. Ada original, ada biasa. Jadi kepada sesiapa pengguna EFI yang nak restore sedap mata memenang macam ni dengan bajet 2,500, boleh roger kami lah. Okey, dengan syarat motor mesti nak sempurna, tak ada masalah apa-apa. Usang-usang tak ada masalah. Okey, jadi kepada sesiapa yang berminat boleh roger nombor di bio. Terima kasih.